Anda pernah fikir tak, kenapa bateri telefon ni cepat sangat habis bila kita main game, tapi kalau hantar mesej je, tahan lama pula? Atau, macam mana harga tiket flight boleh naik turun ikut masa kita beli? Sebenarnya kan, semua benda ni ada kaitan, dan ia dikawal oleh satu konsep matematik yang hebat. Namanya, ubahan. Jom kita bedah siasat topik ni sama-sama. Persoalannya, macam mana satu benda boleh pengaruhi benda lain? Kita semua tahu kan, lagi lama kita study, logiknya, lagi tinggilah markah kita. Sama juga macam memandu. Lagi laju kita bawa kereta, lagi cepat kita sampai. Nah, hari ni kita akan tengok macam mana nak terangkan hubungan-hubungan ni tapi dengan cara yang lebih tepat, guna bahasa matematik. Okey, jom kita mulakan. Apa yang anda nampak ni, inilah peta minda kita. Panduan kita untuk sepanjang perkongsian ni. Nampak macam banyak benda kan? Tapi jangan risau, relax je. Kita akan lalui satu persatu, step by step. Dan saya janji, nanti semua ni akan jadi senang faham. Jadi, apa benda sebenarnya ubahan ni? Senang cerita, bayangkan ia macam satu set tool matematik. Daripada kita cakap, oh, lagi banyak belajar, lagi bagus markah. Ubahan ni bagi kita cara untuk cakap setepatnya berapa lebih bagus markah tu. Ia macam jadi detektif, mencari corak-corak tersembunyi dalam semua benda di sekeliling kita. Jom kita mula dengan yang paling asas sekali, ubahan langsung. Namanya pun dah langsung kan? Maksudnya, hubungan yang sehala, sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau kita faham yang ni, yang lain tu akan jadi kacang je. Maksudnya apa? Senang je. Bila satu benda tu naik, yang lagi satu pun ikut naik. Kalau satu benda tu turun, yang lagi satu pun ikut turun. Bayangkan macam ni, makin banyak jam anda kerja, itu X, makin banyaklah gaji anda dapat, itu Y. Dia macam kawan baik, pergi mana-mana pun sama-sama. Okey, ini pula cara kita tulis dalam bahasa matematik. Simbol yang macam ikan tu, itu cuma nak bagi tahu Y dan X ada hubungan. Tapi, kalau kita nak kira betul-betul, kita tukar dia jadi persamaan. Y sama dengan KX. Nampak tak ada huruf K kat situ? K ni kita panggil pemalar. Fikirkan K ni macam kadar. Contohnya, kalau gaji anda RM20 sejam, maknanya K tu ialah 20. Dialah yang tentukan betapa kuatnya hubungan antara dua benda tu. Dan inilah rupa dia dalam bentuk graf. Nampak tak? Garis lurus yang cantik bermula dari kosong. Kalau anda nampak graf macam ni, confirm itu ubahan langsung. Lagi ke kanan kita pergi, lagi tinggi dia naik. Simple je kan? Okey, tadi kita dah tengok yang seiring sejalan. Sekarang, jom kita pusing sikit. Sebab dalam dunia ni, tak semua benda bergerak sama-sama. Ada masanya, bila satu benda naik, yang lagi satu pula turun. Inilah dia, ubahan songsang. Bayangkan, kita ada sebiji pizza. Makin ramai kawan kita ajak makan, X makin banyak, makin kecil lah saiz slice pizza yang setiap orang dapat. Y makin sikit kan? Itulah dia konsep ubahan songsang. Satu naik, satu lagi mesti turun. Lawan arah. Cuba tengok formula matematik dia. Nampak tak beza dia? Kunci untuk kenal ubahan songsang ni senang je. X dia duduk kat bawah pecahan, jadi 1/X. Inilah cara matematik cakap benda ni kena kongsi atau dibahagikan. Macam kes pizza tadi, size slice Y sama dengan satu pizza besar, K dibahagikan dengan berapa ramai orang, X. Yang ini pula ada satu trik yang best. Kalau kita plot graf Y lawan X, kita akan dapat satu lengkung. Tapi, kalau kita bijak sikit dan kita plot Y lawan 1/X, tengok ni, kita dapat balik garis lurus yang perfect. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun hubungan dia terbalik, dia masih ada corak yang kita boleh agak. Boleh diramal orang kata. Jadi senang kata macam ni lah, ubahan langsung macam kawan baik, sama-sama naik, sama-sama turun. Ubahan songsang macam lawan, satu naik, yang lagi satu mesti turun. Dua-dua ni penting, macam dua belah muka duit shilling. Okey, kita dah faham yang asas, langsung dan songsang. Tapi, dalam dunia sebenar, jaranglah satu benda tu dipengaruhi oleh satu benda je. Betul tak? Contohnya, kos kita nak travel. Ia bukan saja bergantung pada jarak, tapi bergantung juga pada harga minyak. Jadi, macam mana kita nak gabungkan semua ni? Jom tengok. Kita mulakan dengan ubahan tercantum. Dengan nama macam pelik sikit kan? Tapi sebenarnya, ia senang je. Ia cuma ubahan langsung, tapi yang ada banyak punca. Fikir macam ni, kos nak cat bilik Y bergantung pada dua benda. Satu, berapa luas dinding X. Lagi satu, berapa harga cat seliter Z. Dua-dua benda ni kalau naik, kos pun akan naik. Dari segi matematik, kita cuma darabkan je semua benda tu. Y sama dengan K darab X darab Z. Senang kan? Dalam contoh cat tadi, kalau luas dinding X jadi 2 kali ganda,
kos pun jadi 2 kali ganda. Kalau harga chat Z pula yang jadi 2 kali ganda, kos pun sama, naik 2 kali ganda. Dia macam ada kesan berganda. Dan sekarang, kita sampai ke peringkat akhir, ubahan bergabung. Yang ini kira macam the big boss lah. Dia campur semua sekali. Ada yang langsung, ada yang songsang, semua dalam satu soalan. Contoh paling best masa nak siapkan satu projek bangunan. Masa tu bergantung secara langsung dengan berapa besar projek tu. Tapi ia bergantung secara songsang dengan berapa ramai pekerja yang ada. Logik kan? Peraturan dia sebenarnya sangat simple. Apa-apa yang duduk kat atas pecahan, itu kawan kita. Hubungan dia langsung. Kalau dia naik, hasil pun naik. Tapi apa-apa yang duduk kat bawah pecahan, itu lawan kita. Hubungan dia songsang. Kalau dia naik, hasil akan turun. Senang je nak ingat. Okey, kita dah cover semua 4 jenis ubahan. Banyak juga tu. Sekarang, jom kita tarik nafas dan simpulkan semua benda ni dalam satu rumusan yang ringkas dan padat. Okey, jom kita imbas kembali. Langsung, sama-sama naik, sama-sama turun. Songsang, satu naik, satu turun. Tercantum, gabungan banyak faktor langsung. Dan bergabung, campur aduk, ada yang langsung dan ada yang songsang. Nampak macam simple. Tapi 4 konsep ni sangat-sangat berkuasa. Tak kisahlah anda nak ramal jualan ke, kira dos ubat ke, atau cuma nak faham dunia ni dengan lebih baik. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran. Lepas ni, cuba perhatikan sekeliling anda. Masa anda masak ke, bersukan ke, atau tengah buat kerja, cuba cari kat mana lagi anda boleh nampak contoh-contoh ubahan ni semua. Percayalah, bila anda dah mula nampak, anda akan sedar yang matematik ni sebenarnya ada di mana-mana.